Terima kasih bersama dengan kami di Molek Pagi di Jenas dan Kila yang dicerahkan oleh Risa Skin untuk kulit cerah berseri. Dan kita di kursi di Jenas dan baru-baru ini seorang bisyarah bahasa Jepun yang dikenali sebagai Muhammad Saleh Wasik atau Sare Sensei itulah dekat media sosial. Apabila bukan sahaja memberikan layanan istimewa, malah turut menjaga kebajikan ibu tirinya, Cik Mina yang semakin lanjut usia. Dan Cik Mina ni Jilah, dia berasal daripada Kelantan lah. Dan kita bawakan Sare Sensei di kerusi di Jelas. Selamat datang Sensei ke Molek Pagi ni. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya. Dan kita daripada kecil tu saya cakap dengan dia, kita dimomokkan dengan kisah bawang merah, bawang putih. Ya. Saya tanya awak, antara bawang merah, bawang putih, siapa yang baik? Bagi saya bawang merah baik. Bawang merah baik. Kita memang daripada dulu bawang merah baik. Ya. Itu dia punya zaman bawang putih baik. Oh, ya ke? Tapi bagi saya dua-dua pun baik. Dua-dua pun baik. Ya. Ikut zaman lah kot saya Ya, betul. Tapi Sensei cuba cerita sikit macam mana perkenalan ayah dengan Cik Mina ni, macam mana mula-mula macam mana? Salah silah je lah. Salah silah je lah. Okey. Begini saya santai ya. Okey. Mak saya meninggal tahun 1996. Lepas tu kami ada beradik 10 orang. Saya dan nombor 9. Masa tu saya SPM, anak SPM. Kami lihat ayah kami ni ada keperluan lah untuk kahwin lagi. Jadi kami galakkan ayah kahwin lagi. Dapatlah kahwin dengan isteri kedua. Sebelum tu belum lagi Makcik Minah lah. Yang kedua tu kami panggil Makcik Cumek. Nama betul tak tahulah. Jadi orang Kelantan juga. Orang Kelantan juga. Saya panggil Mac lah. Kebetulan masa tu Mac tu dengan Makcik Minah ni kerja di satu sekolah lagi cleaner. Jadi ayah saya kenal-kenal, berkahwinlah, bernikahlah dengan yang Cumek tu. Cumek tu. Kemudian perkahwinan dengan Cumek ni tak kekal lama, tak ada jodoh, 5 tahun saja. Tak ada anak. Tak ada anak. Tapi anak yang asal tu ada kot yang daripada Jimat lah. Kemudian rezeki berkahwin dengan kawan pada Cumek ni, Makcik Mina, sampailah ke akhir hayatnya. Jadi masa kahwin tu saya masih belajar di Jepun. Jadi saya dengar berita tu saya rasa gembira lah. Dan kami pun rasa happy sebab ialah keperluan rohani, keperluan batin ayah kan. Jadi kita sebagai anak tak boleh nak menghalang kan. Jadi alhamdulillah saya nampak ayah kami bahagia dengan Makcik Minah ni. Tapi adik-beradik tak duduk dengan Makcik Minah? Tak ada kan? Adik-beradik kami dah besar-besar semua dah. Saya pun masa tu umur dah 24, tak silap 24, 25 kan. Sensei berapa orang adik-beradik? 10 orang, saya nombor 9. Lepas pernikahan tu ayah saya duduk di kampung Makcik Minah lah di Kelantan. Berapa lama? Tak silap saya sejak tahun 2006 macam tu lah. Sampailah 2012. Jadi maksudnya Tapi 2012 tu dah mula sakit. Sakit tua lah. Kadang-kadang balik ke Selangor. Dan akhirnya meninggal di Selangor lah. Masa tu kiranya dia banyak masa selepas perkahwinan dengan Makcik Minah tu duduk di Kelantan, di Bukit Kecil di Melo. Tahu Melo? Baru. Tahu Melo. Jadi kiranya lepas pada arwah ayah meninggal, Cik Minah tak berkahwin dah. Tak berkahwin. Memang bagi saya lah, saya nampak, yelah walaupun mak tiri, ayah tiri sekalipun, bagi saya dia kesayangan kita punya ayah atau mak, tarafnya sama. Jadi kita kena hormat lah kan. Dan saya nampak Makcik Minah ni orangnya lembut. Depan kami yang daripada apa-apa omongan adik-beradik saya, dia sangat lembut. Dia tak pernah tinggi suara dengan ayah saya. Kira taat, isteri yang taat, tak banyak cerita. Jadi masa ayah saya tu dah meninggal kan, saya cakap dengan Makcik Minah, Makcik insyaAllah lepas ni selagi makcik tak berkahwin lagi, saya akan cuba bantulah untuk apa barang dapur setiap bulan. Banyak lagi kisah yang kita nak ceritakan, kisah daripada Sensei ni. Tapi kita dengarkan dulu ini Leon balasan janji palsu. Molek FM pilihan pertama Pantai Timur. Penerimaan tiri itu yang kita kongsikan di kerusi di Jelas. Kita ada tetamu kita Muhammad Saleh Wasik ataupun nama TikToknya ialah Sare Sensei, yang itulah dekat media sosial apabila dia memberikan layanan istimewa kepada ibu tirinya Cik Mina yang berasal daripada Kelantan. Jadi ceritanya Cik Mina ni adalah isteri ketiga kepada ayah Sensei ni. Ya saya. Dan berakhir maksud saya kehidupan ayah dia bersama dengan Cik Mina ni lah. Tapi kenapa you baik dengan Cik Mina dan tidak kepada Cik Mek tu? Cik Mek tu pun saya baik. Baik juga. Saya siap sponsor dia pergi tunaikan umrah dengan ayah saya. Subhanallah. Cuma ajal maut, jodoh semua tu adalah ketetapan Allah SWT. Balik pada umrah tu tak lama tu saya tengok mungkinlah jodoh tak panjang dengan ayah. Ayah pun bercerai dengan cara baik. Tapi ayah saya dapat yang ketiga pun kawan baik dia. Kira-kira kenal sama dan mereka duduk sama-sama satu kampung. Masih lagi berkawan baik. So ayah you orang Selangor kan?
orang Selangor, orang jadi macam mana dia duduk dekat Kelantan tu, dia kerja? tak kerja. Habis Kiranya jumpa Cik Mek, jumpa Cik Minah masa tu duduk kat Selangor dulu, kemudian baru pindah ke Kelantan. Kelantan tu dia kira masa tu Cik Minah kerja dekat sini? Dekat Selangor. Lepas dah kahwin tu pindah ke Kelantan. Kiranya ayah saya taklah kerja. Kiranya yelah umur pun dah 60-an 70. Jadi adik-beradik kami lah yang bagi sumbangan. Bukan saya seorang, adik-beradik saya lain pun bantu Makcik Minah. Dan saya pun kalau tak dapat balik ke Kelantan, kebetulan kakak saya nama dia Mahani. Dia berkahwin dengan orang sana, dia orang Kelantan. Dan kalau balik Kelantan dia akan ziarah Makcik Minah. Dan abang saya seorang lagi namanya Haji Abdul Rahim pun selalu bantu Makcik Minah. Seorang lagi Haji Muhammad Razali. Semualah adik saya semua memang ambil berat lah. Makcik Minah tak ada anak? Makcik Minah ada anak, tak silap saya 4 orang, semua lelaki. Semua dah berkahwin dan orang kata kerja kampung lah. Dan yang tinggal dengan dia tak silap saya ada seorang lelaki yang tu macam kurang sihat sikit lah. Dan macam mana dari segi keluarga? Bila ayah dah berkahwin dengan Cik Minah, ada anak-anak juga. Hubungan adik-beradik antara keluarga Sensei dan juga adik-beradik anak-anak Cik Minah macam mana? Tak ada masalah. Tak ada masalah dan tak adalah macam berkelahi ke apa, tak ada. Selagi pun kami jarang jumpa. Ayah pun duduk Kelantan, ada sama. Dan kalau kami ke Kelantan kadang-kadang anak je sibuk kerja. Jadi masa berjumpa tu agak kurang lah. Tapi macam bantuan ke apa sebelum ni, saya adik-beradik lain macam kami bank in duit, gunakan akaun Makcik Minah anaknya, memang sampailah, tak ada masalah. Kira okey lah. Cuma untuk berjumpa sangat tu masanya kadang-kadang tak kena. Bila saya pergi sana jauh satu. Kalau pergi Kelantan kadang anak dia bekerja. Tapi macam anak dia kadang-kadang saya dah hubungi lah. Kira okey lah. Bukan nak cerita pasal bantuan-bantuan sangat, tapi sebab ini kesayangan bapa kan. Jadi kesayangan. Kita kena jagalah benda tu. Ya. Bagi saya lah, dia kekasih ayah kita kan. Isterinya tarafnya sama dengan mak kandung kita. Jadi kesayangan bapa kita kena jaga elok. Dan satu lagi, kalau kita rindu ayah kita, kita ziarah lah peninggalan dia, khususnya sahabat-sahabat dia, jiran dia. Dan apatah lagi mak yang orang kata Aisma yang tak batal kan. Tu yang kalau saya berkesempatan, saya pergi Kelantan jugalah ziarah. Dan makcik ni memang suka kalau saya datang, dia akan terus siap. Dia tahu saya akan bawa dia keluar. Dia akan makan. Saya kata jangan kira makan je apa-apa. Apa makcik nak hari ni. Itu yang akhirnya saya fikir yang terbaik adalah saya berkolaborasi dengan penjual kat situ. Ada kedai. Lagi mudah saya hulurkan bantuan saya back in kepada tu. Dia terus hantarkan tiap-tiap bulan. Jadi lebih mudah lah daripada makcik tu nak pergi bank. Nak pergi bank susah kan. Saya rasa itu yang terbaik lah. Tapi kiranya masa arwah ayah ada, adakah ayah pernah bagi tahu untuk kalau dia tak ada ke gapo buatlah baik? Tak ada. Ataupun ini memang adik ayah tak pernah cakap pun. Saya tak dengar lah secara direct. Tapi ayah rasanya tak pernah cakap yang jaga makcik kau gini. Tak ada. Kami faham sendiri. Yelah, orang buat baik kita mesti balas baik. Macam mana pun kan. Dan you rasa Makcik Minah tu buat baik sangat dekat ayah you kan? Buat baik maksudnya saya nampak dia layan ayah saya tu baik lah. Tak adalah macam tinggi suara ke apa ke. Macam mana mak saya, arwah mak saya dulu kan. Kira kami parti. Arwah mak saya baik, lembut orangnya. So Minah sama. Sama lah. Mak saya keturunan Jawa, bapak saya keturunan Banjar. Cuma saya susah sikit nak faham sikit bahasa lah. Sebab Cik Minah ni dia pekat sikit bahasa Kelantan dia. Tapi seronok dia lembut. Okeylah, banyak lagi yang kita nak borak-borak. Saya ada satu, apa kita panggil, satu sudut yang sangat menarik. Tapi kita dengarkan dulu ini Mohabbat Kinahi Mulai FM pilihan pertama Pantai Timur. Sensei sendiri rasa penting ke untuk ada orang kata masih lagi berhubungan dengan baik walaupun kenyataan tu perit? Tiri ni dia macam ni bab tiri ni dia adalah subjektif. Ada orang jalan ceritanya molek, ada orang jalan ceritanya berliku-liku. Jadi nak tak nak kena lalui jugalah. Apatah lagi dia adalah kekasih ayah kita, kekasih ibu kita. Jadi cuma kita kena sesuaikan dirilah macam mana. Bagi saya dalam situasi ni mungkin kita carilah mana titik persamaan, jangan titik perbezaan. Maknanya apa kita cuba cari jalan macam mana nak baik dengan makcik tu ataupun pakcik tu, mak ayah tiri tu, dengan cari apa yang dia suka ke tak suka ke, kita cuba jauhkan. Yang dia suka kita cuba rapatkan. Macam tu lah. Mungkin ambil masa yang lama lah. Macam saya mungkin perjalanannya nampak baik, okey semua, tak ada masalah. Ada orang memang melalui detik-detik yang duka. Sebab bila saya baca komen dekat TikTok tu, macam-macam. Ada yang suka, ada yang duka. Macam tu lah maksudnya. Lepas ni kita nak telefon Cik Minah. Silakan. Cik Minah sendiri. Ibu tiri kepada Sensei. Jadi terus saya bersama dengan kami di Mola FM. Pilihan pertama Pantai Timur.
Penerimaan tiri itu yang kita ceritakan di kerusi DJ Nas. Rentetan daripada seorang pensyarah bahasa Jepun, Muhammad Saleh Wasi ataupun Sarah Sensei yang sangat menjaga hubungan baik dengan ibu tirinya, Cik Mina yang berasal daripada Kelantan. So, kita ada Cik Mina lagi lah bersama dengan kita. Cik Mina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Mina, kita nak tanya lah ke Cik Mina punya hubungan bersama dengan anak-anak arwah suami ni. Lagu mana Cik Mina boleh kata ada hubungan yang baik tu? Baik belaka. Apa boleh baik belaka tu Cik Mina? Jangan tu dia baik lagi. Dia apa Dek Saleh ni punya baik tu macam mana? Cuba cerita sikit. Dia baik lagi terlalui. Dulu bapak dia jaga bapak dia. Cik Mina duduk sore ke ada anak-anak nemeh Cik Mina? Ada. Ada. Sakit makan pakai gapo ada orang cara lah. Dik Saleh tu dia suka tolong gapo Cik Mina? Duit Ya. Dan Cik Mina kita nak kecek dengan Kak Adawiyah sebelah tu boleh ke? Boleh. Okey boleh. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya, jadi ini adalah Kak Adawiyah yang menjadi orang tengah lah. Kiranya tolong cara juga ke Cik Mina. Kedai, pemilik kedai. Macam mana bila diberi macam satu tanggungjawab tu? Orang kata lagu-lagu mana kena tolong tengok-tengok ke Cik Mina. Macam mana keadaan Cik Mina? Okey lah. Kita akan bagi tahu haji, tuan haji ni. Kita bagi tahu lah dia. Kalau sakit ke. Ya. Kalau tuan haji ni hantar transfer duit kat saya akan hantar bayar dapur semua lah. Tahu. Perlu Cik Mina lah semua lah. Dia panggil saya Tuan Haji. Hantar ni amanah anak Cik Mina bagi duit kat saya lah. Dia kalau hantar tu berapa seminggu sekali ke macam mana? Ada biar hantar dekat rumah ke? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Anak Cik Mina bagi tahu kata hantar lagi, saya hantar lagi. Iyalah, alhamdulillah. Haji sangat baik. I see. Macam mana hubungan Adawiyah sendiri dengan Cik Mina kita ni? Berada di satu kampung tau. Baiklah dengan dia. Dia seorang yang baik, Cik Mina ni. Aktiviti sehari-hari Cik Mina lagu mana? Di samping ada bersama anak-anak kau lagu mana? Tak juga anak-anak dia, anak lelaki kan. Kita dengan anak Tino lah. Okey. Ada anak lelaki ni tak sama dengan anak Tino gitulah. Cik Mina ni kadang-kadang duduk sore dulu. Baru ada anak dia. Tapi kalau Cik Mina nak pergi kedai saya, anak lelaki dia bawa lah dia pergi. Yalah. Adawiyah, kita ucapkan ribuan terima kasih Adawiyah Alright, salam kat Cik Mina tau. Cik Mina, semoga cepat sembuh deh. Sihat-sihat seumur untuk Cik Mina kita. Orang kata inilah keakraban walaupun pertalian darah tu pertalian darah tiri dan sebagainya, tapi saya nampak gapo dia tahu original konsep berbuat baik walaupun dengan sesiapa sahaja. Tak kira status, tak kira hubungan kita lagu mana, dan itu yang saya tengok daripada kisah Sensei kita ni. Baik, ini Mega Tadi dan Waktu kita dengarkan oleh FM pilihan pertama Pantai Timur. Penerimaan tiri itu yang kita ceritakan di kerusi DJ Nas. Kita bersama dengan pensyarah bahkan pakar bahasa Jepun Muhammad Saleh Wasi atau Sarah Sensei bersama dengan kita yang punya hubungan yang sangat baik bersama dengan ibu tirinya lah. Kita dah sampai hujung-hujung je lah. Betul. Dan sebenarnya ada satu soalan yang saya nak tanya, yang ramai juga netizen tanya dekat dalam komen video TikTok tu. Dia kata kalau ibu tiri, kalau duk cara dan sebagainya, kenapa tak panggil mak? Lebih baik panggil mak. Kenapa panggil makcik? Netizen tanya ni. Sebenarnya saya ada baca komen tu banyak sangat. Dia macam ni. Macam mana cakap susah sikit. Masa perkahwinan ayah dengan makcik Minah ni, umur saya pun dah 25. Adik saya 23 tak silap masa tu. Okey. Lepas tu adik lain pun dah berumur. Jadi dah biasa panggil kakak-kakak abang dah mulakan makcik. Kami pun panggil makcik, dah terbiasa. Lepas tu tapi panggilan makcik tu bukan bermakna kami tak sayang. Tetap sayang. Cuma dah terbiasa tu nak diubah tu macam janggal sikit. Lagi pun masa tu kan yalah
mak yang dia ada meninggal dah kan. Mungkin tu satu lah kot panggilan tu. Bukan tak nak cuba. Dia dah lama-lama dia dah macam dah terbiasa. Kekok. Tapi dan nama mak cik pun bukannya satu sebutan yang salah pun. Betul tak? Betul tak salah. Bagi saya panggilan tu kita panggil dengan kelembutan. Tak semestinya kena panggil mak kita kena sayang. Sebab minta maaf cakap ramai juga yang panggil mak tapi dibiarkan macam tu. Dia bukan terletak dia bukan terletak pada panggilan tapi terletak pada kita punya bawaan, kita punya adab kita, cara kita. Bagi saya minta maaf. Nak cuba juga tapi macam kekok sikit lah. Tapi memang kami sayang. Panggilan mak untuk mak ajalah. Mak kandung kita. Mungkin lah kot. Bukan bermakna kita sombong tak nak panggil mak. Tidak. Yang penting cara kita, bawaan kita pada dia, menyantuni dia. Saya rasa hari ni kita punya perspektif ataupun kita punya budak-budak cakap POV saya rasa menarik sekali lah tentang penerimaan tiri. Oh ya ke? Saya cakap ribuan terima kasih kepada Sarah Sensei bersama dengan kita pada pagi ni dan moga dia punya hubungan dengan ibu tiri akan baik insyaAllah. Saya pun doakan kepada semua pendengar di luar sana yang macam tadi ada panggilan kan, mana yang tu bertambah baiklah hubungan semua sekali dan kita ambil mana yang baik kita kongsikan lah. Semoga video yang saya paparkan di TikTok tu boleh memberi manfaat kepada semua dan bukan saya nak tunjukkan saya terbaik, tidak. Saya sangat banyak kekurangan. Semoga dengan sedikit perkongsian tu boleh membuka mata, mana yang jauh didekat-dekatkan, yang ketat, yang longgar diketat-ketatkan. Kita jadi, sebab kita hidup ni nak jadi orang yang terbaik, lebih baik dan kita bagi manfaat pada orang lain. Tu saja. Terima kasih pada Molek FM kerana sudi jemput saya. InsyaAllah saya doakan DJ Kila dan DJ Nas berbahagia selalu insyaAllah. Amin. Kepada anda, terima kasih terus saya bersama dengan kami di Molek FM. Pilihan pertama, Pantai Timur. Okey, Alhamdulillah selesai. Hari ini saya di Konti Molek FM bersama bersama DJ Kila dan DJ Nas. Saya tak pernah jumpa mereka selama ni. Kadang-kadang tengok dekat TikTok lah. Masya Allah. Cantik orangnya. Handsome orangnya. Terima kasih banyak-banyak. Sedap suara dia. Ini pengalaman saya dekat Konti Molek FM. Lepas ni mungkin terus follow dan saya akan dengar selalu Molek FM. Kena pasang kan nanti. Saya perkongsian yang sangat menarik hari ni. Kita pasal hubungan baik. Tak ada, saya pun biasa-biasa je. Tak ada orang kata ni sangat kan. Sempat juga kami belajar bahasa Jepun daripada sensei. Cuba kenalkan diri. Watashi wa kira des. Watashi wa kira des. Perkenalkan saya pula. Anatawa. Nazu. Anatawa. Nazu-san. Anatawa. Nazu-san. Des. Des Iskandar. Des tu. Des tu dia pelengkap ayat jadi polite. Kalau tak ada des dia tak polite. Okey. Terima kasih DJ Nas. Terima kasih ya. Dikilah. Jumpa lagi. Saya doakan moga murah rezeki selalu ya, berbahagia selalu. Seronok saya dapat pengalaman. Kochira goso arigatou gozaimasu. Mata imashou. Sayonara. Okey.